Okey, salam sejahtera. Okey, ni saya ada buat video untuk buka kotak, so unboxes. Okey, barang ni saya order daripada China, iaitu meter digital untuk motor LC model V1 Okey. Kita tengok hasil kualiti daripada China. Okey, ikutkan meter ni kopi 99% daripada yang asal. Okey, ni dia bagi manual, diagram keluar, ni wiring halaman dan ni barang dia yang dibekalkan di dalam kotak. Okay, kita tengok macam mana dia punya hasil kerja dia daripada China. Okay, kalau saya tengok sebelum ni dengan yang ini, saya boleh bagi AAA ni 3A. Okay, punya luar, okay, belakang, okay, belakang ni, okay, ni untuk pemasangan kabel meter, yang ni wire ni, okay, untuk hidupkan meter digital ni. Kita tengok wire pun dia bagi, okay, ada banyak wire ni. Okay, wire kuning untuk tambahan wire. Okay, yang ni untuk temperature, dapatkan bacaan temperature, nak pasang boleh, tak pasang pun boleh. Yang ini pun wire tambahan. Okay, ni ada satu wire. Okay, ni wire ni yang ada button. Okay, untuk buat setting pada meter ni kalau kita pasang nanti. Okay, yang ni meter ni. Okay, ni wire meter utama. Okay, sini kita pasang pada meter nanti. Okay, lepas tu ini kita ada wire merah coklat dan penyambung putih hitam ni pasang pada main kunci motor kita. Okay, lepas tu yang ni wire biru. Okay, wire biru ni pasang pada lampu kita untuk high beam. Okay. Lepas tu wire kuning ni saya tak tahu untuk apa. Okay, dua ni salah satu ni sambungkan pada setting button tu. Yang utama sekali satu ni untuk RPM. Okay, wire merah ada biru putih ni, merah ni. Okay, untuk wire RPM tu kalau tak cukup panjang, bolehlah dia bagi ada wire extra ni, sambungkan. Okay, untuk baca RPM ni kita pasang pada CDI motor kita. Ada yang sebelum ni saya tengok pasang pada coil plug. Okay, yang ini saya dah cuba. Okay, pasang pada CDI. Okay, kalau kita tengok meter ni. Okay, yang ini tadi wire utama ni, masuk pada sini plug ni. Okay, lepas tu yang ini dua ni yang tadi. Okay, ini plug and play lah. Sebelum ni kita kalau ada buka tu kita tahu lah. Okay. Kualiti dia memang AAA lah. So kemas cantik. Sebelum ni yang ada pun saya tengok ini pun kopi ni 99% okey lah, tak ada apa masalah. Okay, dan jumpa video seterusnya nanti untuk pemasangan setting tu nak tanpa tinted ke. Okay, saya akan cuba jumpa lagi. Okay, terima kasih.